bersejarah bagi saya dari Musim Kail Malaysia. Hari ini pertama kali saya menjakkan kaki ke penjara Sungai Buloh. Alhamdulillah, Musim Kail Malaysia dapat membantu 140 orang banduan-banduan akhir di penjara Sungai Buloh ini. Dalam program ini kita mengadakan pengisian yang telah disampaikan oleh Datuk Dr. Seri Zulkifli Arbakri sebagai penasihat Musim Kail Malaysia dengan memberikan tazkirah peringatan kepada mereka akan kematian dan juga hikmah di sebalik mereka di penjara ini. Jadi mereka dapat mendengar dengan tekun dan dapat bersoal jawab dengan Profesor Dagangan Datuk Dr. Seri Zulkifli Arbakri. Selepas program tazkirah, kita juga memberikan bantuan pack makanan berupa makanan harian, berupa gula, teh dan juga mi segera dan juga beberapa makanan yang lain. InsyaAllah kita akan teruskan program bersama banduan ini dari tahun ke tahun dan kami menunggu juga untuk sumbangan daripada orang ramai kerana mereka ini perlukan satu pengisian ilmu atau pengisian rohani yang berterusan. Jadi insyaAllah kita akan berhubung dengan penjara di masa ke masa untuk mengadakan program peringatan atau tazkirah peringatan agama kepada mereka secara berkala lepas ini insyaAllah. Bersama Musim Kail Malaysia, Bantuan Kemanusiaan merentasi sebaran tepat pada sasaran tepat pada waktunya Ramadan Mubarak 1446 Hijrah.